Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar? So, hari ni saya nak berborak tentang 2-3 hari lepas saya ada up video tentang apa? Tentang manual accept. So, kami sebagai pemandu Grab kena manual accept. Tak kira berapa jauh, tak kira berapa dekat, tak kira berapa ringgit, kami kena ambil. So, banyak jugalah yang komen-komen. Habis pick up 15 minit, drop off 15 minit, RM5, okey ke tak okey ke kan? So, saya dah join Grab dari 2019 hujung 2019 sampai sekarang. Manual accept tu ada. Tambang RM5 tu dari 2019 sampai sekarang ada. Pick up jauh tu dari 2019 hingga sekarang ada. So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, 6 tahun lah. Benda yang sama. RM5, pick up jauh, manual accept, tetap sama. Benda sama. Tak ada berubah-ubah. So, kalau betul-betul kerajaan nak ubah, menteri nak ubah, dah lama dah manual accept diperkenalkan, tak boleh auto accept. RM5 dah jadi RM7, RM8, dah tak ada murah dah. Pick up jauh kena ada bonus ke apa ke, insentif lain lah. Kalau betul-betul menteri ataupun kerajaan nak orang kata prihatin lah kepada pemandu e-hailing ni, dia dah lama buat dah. Tapi sampai sekarang benda sama je. RM5, pick up jauh, auto accept, sama. So macam-macam persatuan, gabungan, apa-apa semua berarak lah, tutup apps lah, apalah, pergi jumpa menteri lah. Tak ada apa pun. Dari dulu benda sama, benda tu ada lagi sekarang. Kadang-kadang macam hari tu 1 Mei, dia minta tutup apps, pergi ke studium, jumpa menteri. Nak buat apa jumpa dia? Kalau betul-betul dia datang jumpa kita, dia bagi kata-kata, saya akan buat ni. Betul, kita pergi menghadap dia, tak ada benda lah tu. Lepas tu ada yang buat demo, kami minta harga hailing naik apa semua. Dari 2019 sampai sekarang benda sama je. Bukan 25 ni baru orang kata dulu RM10, sekarang turun RM5. Tak, sama. RM5 ada, pick up jauh ada, auto accept dari dulu, memang auto accept. So tak ada istilah siapa yang hari tu still on app, ibarat anda berhutang budi kepada yang off app. Sebab apa-apa nanti orang yang on off app ni yang rezeki kepada anda. Aku dari 2019 benda sama je, tak ada tukar-tukar pun. So tak payahlah ibarat kita jalan individu. Bagi saya pemandu Grab ni kena kental. Tak kental, batal EVP, tukar apps lain. Senang, hidup ni senang, simple. Kau tak boleh hadap satu apps tu, kau pergi apps lain. Senang. Ini tak boleh still kat online. Kadang-kadang tertanya-tanya lah, pelik pun ada kan. Contoh satu kedai ni, pekerja dia apa tu, ni harga murah, kerja gaji murah, kerja banyak, penat pun. Adakah kau akan pergi minta kerja kat situ? Tak, mesti kau minta kerja tempat lain. Tapi kau cakap harga dia murah, pekerja dia buat kerja penat, tapi kau kerja kat situ juga. Kira macam kau buat apa ni? Tu kadang-kadang macam heran sangat benda yang jenis orang jenis macam ni. Lepas tu kan bawa kereta, pintu customer tutup kuat lah, apalah. Saya ni dari Honda City tukar Azia, meletup-letup aku punya pintu, tak ada padahal. Tak kental, tak payah bawa. Sayang kereta, parking kat rumah, pergi auto show. Ya. Macam bonet Honda City saya memang lembut. Saya sendiri tutup pun kadang patutlah kadang-kadang aku dengar customer, penumpang tutup macam meletup kan. Kita sendiri yang tutup, kita pun terkejut bunyi dia. Jadi kalau customer faham lah, tak ada hal. Saya beli yang dekat tu, yang pengetat kan, tekan sini pop terbuka. Dia nak tutup pun ketat kan. Kalau tidak sebelum ni, tu lah sikit je jatuh. Macam seolah-olah ni, apa lu tutup kuat-kuat lah apa. Tak payah. Pergi auto show, pergi parking, batal EVP, senang. Hidup simple, tak perlulah nak orang kata berat sangat. Relax sudah. Tak boleh kereta, tak boleh jahanam, duduk rumah, batal EVP. Hanya yang kental je boleh bawa e-hailing ni. Mesra dengan penumpang, tutup pintu, gedebuk-gedebak lantak kau. Kalau tertanggal kau ganti. Setakat bunyi pupak tu tak tercabut, saya tak ada hal lah. Tak ada aku nak upload video, ini orang tutup pintu kuat, pintu tutup bonet kuat. Alah. Dari Honda City, jahanam dah Honda City, tukar Azia pula, tak ada hal pun. Kental dia boleh bawa e-hailing ni. Tak kental tak payahlah. Pick up jauh, fare tak ni, harga tak ni. Batal EVP, tukar apps lain. Senang, hidup ni senang. Kita tak payah wah sana. Orang tengok pun, apalah perangai. Orang kata tempat ni gaji murah, kerja banyak, tapi kau pergi apply minta kerja kat situ.
pergi lain, pergi kedai lain. Baru betul. Okeylah, itu saja nak borak. Assalamualaikum.